ataupun eskalasi perang ni tiada kawalan dan kelihatannya tak akan dapat dikawal. Kemungkinan besar akan balik seburuk perang 107 hari yang bermula pada 28 Februari hingga 16 Jun. Dan kemungkinan akan lebih berat daripada perang yang sedang berjalan sekarang, iaitu 13 hari tanpa henti, berehat 5 hari dan hari ini adalah hari yang kedua perang berlaku semula. Ketika ceasefire 17 Jun 2026 yang akan berakhir pada 16 hari bulan Ogos ni, saya tak nampak akan menyelesaikan masalah di Asia Barat. Dan kesannya akan menjadi lebih teruk kerana hari ini harga minyak melambung $92 USD per barrel melepasi paras psikologi. Dan masih panjang jangka kemungkinan besar sekiranya ada beberapa lagi momentum, terutama perkembangan terbaru serangan ke atas kapal minyak Amerika Syarikat di perairan Mesir yang baru keluar daripada pelabuhan Damietta di Mesir. Ini satu perkembangan baru. Drone ni belum lagi disahkan daripada mana. Tapi sekiranya penyokong-penyokong Iran terus saja bergerak di seluruh Asia Barat, sama ada dalam bentuk combat proxy terus daripada selatan Lebanon, terus daripada utara Yaman dan daripada sebahagian besar wilayah Iraq, dan kemudian ada unit-unit yang akan bergerak secara gerila di kawasan-kawasan yang Amerika ada kepentingan dan negara-negara yang mudah akses bagi melancarkan pada panggil sebagai perang pelabuhan dan perang ke atas kapal tangki minyak. Ini akan menjadikan suasana panik akan melanda banyak pelabuhan, menjadikan seluruh dunia terpaksa mempertingkatkan kawasan-kawasan perairan yang ada kepentingan dengan Amerika kerana kemahiran pasukan pro-Iran adalah dengan menerbangkan drone. Oleh kerana penerbangan drone ni, mereka boleh masuk dengan tanpa peralatan dan kemudian menyiapkan peralatan drone dalam sesebuah negara dalam tempoh 2 minggu ke sebulan untuk melancarkan apa yang mereka boleh sebut sebagai combatant versus US dan Israel interest around the world. Kita tu harap dia tidak berlaku bagi mengelakkan seluruh dunia yang ada aset dan kepentingan Amerika dan Israel terjejas kalau berdasarkan trend serangan sekarang dan trend yang pernah Iran cadangkan pun, iaitu memohon seluruh sokongan dunia bagi membolehkan mereka memerangi setiap kepentingan Amerika Syarikat. Untuk kedudukan harga minyak hari ini $92 27 sen Amerika, berarti kita dah mencapai kenaikan 30% daripada harga imbangan sebelum perang, iaitu $72 USD. Jadi 72 ni RM7.20 dan tuan-tuan akan kali dah capai dia naik ke $23 USD tu, berarti dia mencapai harga $95 USD itu genap 30% kenaikan harga minyak yang dijangka hari ini dah boleh capai berikutan ketegangan yang nampaknya tak akan ada jalan penyelesaian, di mana setelah pintu rundingan di Muscat kemarin ditutup apabila Iran menolak kertas kerja yang dibentangkan oleh Oman yang mewakili kepentingan negara-negara Teluk, di mana Oman tak datang bersendirian berjumpa dengan Iran. 10 langkah perkongsian yang Oman minta adalah setelah mereka mendengar pandangan daripada negara-negara lain yang ikut terjejas dalam perang ni, iaitu Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, ini negara pengeluar minyak, dan juga wilayah yang turut diserang iaitu Jordan dan juga Syria. Oleh kerana Iran dah menolak dan Iran sekarang tidak lagi bersifat dia menanti serangan Amerika dalam proses mempertahankan diri. Iran sekarang memainkan peran, dia menentukan pula bila perang akan bermula. Berarti Iran dah masuk ke dalam topik yang lebih dalam langkah yang lebih agresif, iaitu dia menjadi penentu perang. Berarti Iran mahukan satu adalah langkah yang paling besar, berapa banyak serangan yang Amerika boleh lakukan dan mereka boleh absorb, dan kemudian mereka akan menjadikan Selat Hormuz lumpuh sama sekali. Dan ini juga persiapan yang juga telah dilaksanakan selain daripada Selat Hormuz di seberang belakang adalah Selat Bab Al-Mandab, yang juga Houthi telah bersedia untuk menutup selat ini dengan potensi lebih besar kerana Bab Al-Mandab selat dia lebih kecil dan Houthi memiliki drone dan juga senjata mudah untuk menggagalkan mana-mana kapal yang berlayar dalam Bab Al-Mandab. Sekiranya kedua-dua laluan minyak ini ditutup, dunia akan mengalami 27% penyusutan minyak dunia, iaitu 20.1 juta barrel yang keluar secara harian melalui 145 kapal di Selat Hormuz, serta 5.4 juta barrel minyak yang keluar
daripada 45 ke 48 buah kapal secara harian konsisten di Bab al-Mandab selama dunia aman akan terjejas. Dan ini akan menjadikan satu adalah pemicu kepada kenaikan harga minyak global, tekanan kepada kadar inflasi, peningkatan kepada kos industri, menjadikan banyak industri di dunia akan mula mengalami tekanan operasi kerana kos yang melambung. Bagi negara-negara yang tidak mensubsidikan minyak, kadar inflasi akan menjadi tinggi. Bagi negara-negara yang mensubsidikan minyak, tabungan subsidi akan menjadi lebih tebal, dan ini menyebabkan kebanyakan negara terpaksa mengurangkan pembiayaan bagi projek-projek lain kerana terpaksa menarik semua tabungan yang ada bagi bolehkan subsidi dilaksanakan. Dan yang kedua adalah Asia Barat yang akan dibakar perang, kerana kita bimbang satu adalah sekiranya Iraq melancarkan pasukan PMF, Popular Mobilization Force. Saya pegang perkataan Khatib sudah, Khatib Al-Hezbollah ataupun Khatib Syuhada, lebih mudah. Kalau Khatib Syuhada ataupun Khatib Hezbollah di Iraq juga melancarkan kali pertama dengan kekuatan mereka sebelum ni, mereka tak boleh berurusan dan campur tangan dalam perang di Gaza kerana pemilikan persenjataan mereka yang ditembak daripada Iraq tak berfungsi untuk sampai ke kawasan Israel kerana roket yang mereka miliki tidaklah advance, tapi mereka ada kepakaran perang tempur darat dan penembakan roket jarak dekat. Kerana pasukan ini dah dibentuk daripada 2014 dengan 3 batalion utama, iaitu pasukan Badar, pasukan Asir Al-Khaq dan juga Khatib Hezbollah. Dan 3 pasukan besar ini mempunyai 67 batalion dengan 3,200 unit yang bergerak aktif, mewakili 200 ke 238,000 orang pejuang Islam daripada Iraq yang berkiblatkan kepada menyokong Ayatollah Mojtaba, iaitu pemimpin di Iran. Berarti kedudukan pemimpin di Iran, dia bukanlah saja Ayatollah bagi Iran, tapi dia adalah pemimpin kerohanian bagi semua orang-orang Syiah. Jadi oleh kerana Syiah di Iran dan Syiah di Iraq mempunyai pandangan yang sama dari segi aliran agama, berarti majoriti mereka yang memilih untuk berada bersama dengan aliran agama akan berpaksikan kepada Iran. Ini merumitkan Perdana Menteri Ali Al-Zaidi untuk mengawal tanah Iraq daripada satu adalah kemungkinan besar dia tak akan campur tangan dengan memerangi rakan yang pernah berperang bersama dengan mereka untuk menghapuskan ISIS, kerana PMF ni ditubuhkan pada 2014, bantu Government of the Day pada waktu itu ketika pimpinan Nuri Al-Maliki untuk menghapuskan ISIS dan Daesh ketika berlaku perang di mana ISIS berjuang untuk menjatuhkan kerajaan Bashar al-Assad dan juga mengambil sebahagian daripada wilayah Iraq untuk membentuk ISIL, Islamic Sham dan Levante State lah, kita panggil wilayah negara Islam Daesh tu. Jadi kerana hubungan mereka dah panjang, memakan masa 12 tahun. Dan dalam tempoh 12 tahun, walaupun kedua-dua puak ini, kedua-dua barisan tentera ini berbeza kerana Government of the Day memiliki tentera rasmi, manakala PMF adalah tentera separuh militan yang digerakkan oleh kumpulan-kumpulan yang ada kepentingan. Yang kita bimbang juga adalah perang saudara di Yaman, di mana sekiranya Houthi menyerang kapal-kapal spesifik Saudi yang keluar daripada pelabuhan Yambu untuk guna laluan option di Laut Merah juga diserang di Bab al-Mandab. Sebab di Laut Merah berarti Saudi akan menghantar bantuan kepada Government of the Day di Yaman, iaitu Puak Sunni kita, untuk membantu dan memerangi orang-orang Syiah Houthi yang berada di bahagian selatan. Kerana perang saudara di antara kedua-dua puak ni dah bermula 2012 dan berakhir 2023. Dan Houthi berperang terus dengan Saudi sejak 2012 juga berakhir 2023. Sekiranya Iran memilih jalan untuk membakar semua keadaan bagi membolehkan dunia benar-benar terasa cengkaman dan juga rengsanya hidup ataupun rentan kerana minyak, berarti inilah harga besar yang perlu dibayar. Semalam tuan-tuan akan tanya soalan ni, bolehkah Iran menang perang? Sebab tuan-tuan tak akan ambil faham dalam bab ni. Sebab dia bukan lagi tentang senjata melawan Amerika. Dia adalah sabotaj ke atas, senjata Iran adalah sabotaj ke atas keamanan dan sabotaj ke atas industri minyak. Berarti Iran punya senjata adalah melumpuhkan, melemahkan pengeluaran industri minyak daripada Asia Barat. Manakala senjata Amerika adalah
konvensional, iaitu mengebom dan memusnahkan Iran. Jadi kalau tuan-tuan tak faham bab ni, nanti tuan-tuan tanya bolehkah Iran menang perang. Jadi agak rumit nak bercerita combat ni kerana dia tak sama seperti mana perang Rusia dan juga Ukraine, di mana dua pihak menggunakan senjata konvensional berperang untuk mendapatkan kawasan. Berarti Iran tidak memiliki kekuatan untuk menandingi senjata Amerika kerana dalam perang yang begitu panjang, sadar memfaham, Amerika adalah tanah yang jauh. Amerika menghampiri Laut Arab dan melancarkan jet-jet pejuang mereka daripada berbelas kapal pengangkut perang mereka. Dan mereka mendapat bantuan radar yang telah pun mereka ada sejak sekian lama di 6 negara Arab. Mereka menggunakan radar mereka di Fleet 5, kamp mereka yang sangat besar dan efisien yang selalu diserang oleh Iran. Ini kamp yang berada di Bahrain, di Kuwait. Mereka ada kamp radar dan juga kamp-kamp pemantau di base camp pemantau di Iraq. Di Iraq, di Saudi, di Qatar, di UAE. Dan mereka ada di Jordan. Dan Iran memulakan pusingan perang ini kali pertama dengan dia memulakan dulu perang. Setelah Amerika serang dia 13 hari dan kemudian berhenti selama 5 hari. Selepas 5 hari itu Iran yang memulakan serangan ini dengan berkolaborasi dengan serangan serentak yang dilancarkan oleh kumpulan PMF yang berpangkalan di Iraq. Berarti Iran dah ada macam dua negara dalam satu pasukan. Iaitu mereka ada tentera mereka sendiri di Iraq tapi bukan tentera kerajaan. Iaitu 200,000 pejuang mereka yang bergabung daripada 7 atau 8 kumpulan utama yang memiliki 67 brigade dan 3,200 unit dengan jumlah pejuang yang sangat besar. 200,000 ke 238,000. Dan sekiranya mereka menggunakan pula orang-orang pejuang Houthi yang dah mahir berperang kerana sekian lama Houthi menjadi proksi kepada Iran. Dan jadi mereka akan menggunakan juga Hezbollah yang telah lama berada. Menjadikan ini senjata yang tuan-tuan perlu faham. Bila tuan saya tanya perang, nanti tuan-tuan akan tanya balik macam semalam yang saya rasa letih nak beritahu. Sebab tuan-tuan belum masuk ke dalam keadaan untuk faham. Iran akan menggunakan perang sabotaj ekonomi dengan melumpuhkan keupayaan pengeluaran minyak daripada kedua-dua selat, iaitu Selat Hormuz dan juga lautan Bab al-Mandab. Jadi dunia akan kehilangan 27% minyak, dunia akan kehilangan 25% bekalan gas cecair dan dunia akan kehilangan 25% bekalan baja. Jadi ini senjata yang Iraq gunakan. Yang kedua, Iran juga akan menggunakan apa yang dipanggil membakar tanah Asia Barat dengan perang gerila melalui kedudukan strategik mereka di Iran dan kedudukan strategik kumpulan penyokong mereka yang berada di Yaman dan juga berada di Iraq. Jadi sabotaj yang kekuatan senjata Iran adalah memerangi ekonomi Amerika dan melemahkan ekonomi dunia. Yang Amerika ada adalah perang konvensional, iaitu melumpuhkan Iran melalui serangan udara dan juga mengekalkan sekatan ke atas Iran dan menyekat semua minyak-minyak Iran daripada keluar untuk dijual kepada pasaran tertutup yang selama ini menyokong pembelian minyak Iran adalah China, India dan juga Rusia. Jadi bila tuan-tuan faham dalam bab ni, barulah tuan-tuan tahu bahawa perang ini bukanlah nanti tuan-tuan kena tanya dekat saya dari segi senjata. Berat saya nak review, bukan keahlian saya. Cuma saya beritahu kata senjata besar Iran adalah menekan Asia Barat untuk berada dalam keadaan serangan ke atas pengeluaran minyak dan serangan ke atas kapal-kapal minyak. Kalau Iran menang dalam perang ni, tuan-tuan boleh fikir berapa besar dunia akan menerima akibat dia. Dunia, bukan Amerika saja, dunia akan menerima akibat dia dengan 27% bekalan minyak akan terencat secara mendadak. Dan apa yang dunia akan alami pula untuk berpaling kepada Amerika, untuk memberikan amaran kepada Amerika bahawa perang ini mesti segera diselesaikan kerana Iran menggunakan taktik memerangi ekonomi dunia sebagai balasan ke atas dunia yang membiarkan Amerika menzalimi mereka. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah perang moden, di mana sebuah negara menggunakan kedudukan strategik mereka dalam geografi, kerana mereka mengawal Selat Hormuz dan mereka berada dalam keadaan boleh mengawal Bab al-Mandab di Laut Merah sebagai senjata perang yang kemudiannya memeras dunia untuk berada dalam keadaan seluruh dunia terimpak. Riset perang yang dibuat oleh Iran adalah untuk mengingatkan kepada dunia bahawa mereka harus menekan Amerika Syarikat untuk mengubah polisi penindasan ke atas Iran, kerana Iran dah masuk rundingan ni dalam perang yang dah masuk 5 bulan, di mana Amerika pun dah ubah banyak penipuan dalam janji-janji mereka. Berarti Iran dah masuk ke satu peringkat apa yang mereka panggil sebagai membakar seluruh ekonomi dunia dengan melumpuhkan 3 subjek penting yang datang daripada Iran, iaitu minyak, gas dan juga baja. Memandangkan
musim sejuk akan datang di Amerika, di Eropah, dan salah satu daripada keperluan besar adalah gas yang lebih banyak untuk membolehkan Eropah menghadapi musim sejuk yang besar kerana mereka memerlukan bahan bakar, dan Eropah berada dalam keadaan masih lagi memulaukan boikot gas yang dibekalkan oleh Rusia kerana perang dengan Ukraine pada 2021. Jadi sumber gas kini bergantung kepada yang datang daripada tanah Selat Hormuz. Jadi saya jelaskan dulu bahawa rumitnya perang ni dan bagaimana advantage perang ni akan menjadikan Iran akan mengubah reset dunia, dengan saya katakan tadi bahawa apabila dunia membiarkan Amerika, Israel bertindak sesuka hati, maka dunia harus membayar harga yang sangat mahal dengan penutupan Selat Hormuz dan juga Bab al-Mandab di Laut Merah, akan menjadikan kita semua, sampai sekarang kita semua yang tak terlibat dengan perang ni sudah pun menanggung beban penghilangan yang mengeluarkan industri pembuatan ekspor ke Amerika. Telah mengalami penutupan 5%, dan ini akhir Julai. Kita tunggu Persatuan Penghilang Malaysia mengumumkan kedudukan 28% lagi syarikat mereka yang dijangka gulung tikar. Kerana ekspor industri pembuatan di Malaysia yang kebanyakan fokus ke Amerika Syarikat telah kehilangan daya ekspor kerana Amerika tidak membeli berikutan kadar inflasi, dan rakyat Amerika juga struggle untuk menggunakan kewangan mereka bagi menangani inflasi kenaikan harga minyak, dan negara-negara pengekspor yang tidak mensubsidikan minyak akan mengalami gangguan inflasi yang sangat tinggi, menjadikan semua orang balik kepada apa yang dipanggil ke daya beli yang sangat lemah, keupayaan mengimport yang sangat lemah, dan ini akan menjejaskan negara kita terutama dalam ekspor yang berkaitan dengan penghilangan dan pembuatan. Jadi bila tuan-tuan faham keadaan perang ini, tidaklah nanti tuan-tuan tanya soalan semalam lepas, sebab tu kadang-kadang saya malam saya tak akan ulang kerana saya akan jadi letih, kerana saya expect orang malam adalah orang yang ada pada waktu siang, dan nak explain dia ni sangat memakan masa dan tumpuan tuan-tuan untuk faham. Jadi bila tuan-tuan faham apa kebimbangan kita semua, kebimbangan kita semua adalah apabila ekonomi dunia menjadi perlahan, seluruh pelaburan dunia juga akan menjadi perlahan, kerana pelaburan dunia yang besar adalah dalam bidang IT dan dalam bidang teknologi. Dan apabila daya beli manusia menjadi lemah dan daya beli pengguna dunia menjadi lemah kerana seluruh negara terpaksa memindahkan daya beli kepada kenaikan harga minyak, dan terpaksa memindahkan daya beli kepada kehidupan harian yang terjejas akibat kenaikan harga minyak. Sebagai contoh, negara-negara di Eropah akan mengalami kenaikan harga minyak dan kenaikan bil elektrik, kekurangan gas untuk digunakan sebagai pemanas ketika datang musim sejuk yang dijangka ekstrim pada hujung tahun ini. Jadi dengan semua implikasi yang ada sekarang, berarti kesan dia akan besar kepada ekonomi setiap negara. Tak ada siapa yang selamat dalam kes kalaulah sekiranya perang ini melebar. Dan tuan-tuan boleh bayang apa yang boleh dilakukan oleh 200,000 orang kumpulan Iraq Population Mobilization atau PMF yang kini telah mengesahkan mereka menyokong Iran dan telah memulakan langkah perang dengan serangan yang pertama mereka lancarkan kemarin, di mana tentera Mobilization Iraq ni telah melancarkan serangan ke kem tentera Amerika yang berada di Saudi. Saudi berkolaborasi dengan Amerika serang balik tentera Iraq yang menyokong Iran. Bukan tentera Iraq, pejuang Iraq yang menyokong Iran. Menjadikan government of the day Iraq pula berada dalam keadaan terperangkap, kerana mereka tak boleh menyerang rakan yang pernah bersama dengan mereka ketika mereka nak menyelamatkan negara mereka daripada apa yang dipanggil ancaman Daesh, dan mereka tak nak perang saudara kerana jumlah tentera pejuang ni besar. Dan ingatlah, tentera-tentera yang berjuang di Iraq, kumpulan pejuang yang berjuang di Iraq adalah kumpulan yang berpegang kepada prinsip syahid dalam Syiah. Manakala pasukan berperang yang bekerja dengan kerajaan adalah berperang dalam keadaan konsep ini adalah sebuah gerakan nasionalisme mempertahankan negara. Jadi ini yang tuan-tuan harus ambil maklum, dan besok lebih banyak kita akan lihat perang. Kalau perang ni merebak dalam konteks yang saya sebut ni, berarti ia sudah menjadi titik yang terlambat untuk penyelesaian, kerana saya fikir Iran dah tunggu 5 bulan dan dia nampak kata Amerika tak pernah bersungguh. Maka dia memulakan pula percaturan dia. Berarti adil bagi Iran kerana dia menunggu 5 bulan. Dan Amerika membuat penipuan berkali-kali dalam banyak siri perjanjian dengan Iran, dan kini Amerika mula menampakkan ciri-ciri untuk bekerjasama dengan seluruh negara-negara Arab yang mengepung Iran untuk berkolaborasi bagi menyerang Iran. Kerana Iran dah berada dalam keadaan terancam, maka dia mestilah melancarkan serangan besar-besaran ke atas negara-negara jiran yang ada kem tentera Amerika untuk mengingatkan mereka bahawa perang ini boleh menjadi perang yang mana Iran telah bersedia
menang jadi arang, kalah jadi abu. Ketika keadaan yang ada sekarang pun mereka ditindas dan tiada mendapat perlindungan daripada sokongan dunia bagi mengekang Amerika daripada meneruskan pengoboman dan juga jenayah perang ke atas mereka. Jadi kerana kedudukan yang tidak memihak kepada Iran, maka inilah yang Iran laksanakan. Itu aja tuan-tuan, saya dah letih. Nanti tuan-tuan tanya siapa pula yang bersama Iran kan. Saya tutup live kejap lagi. Kalau tuan-tuan tak ada, dengar je. Saya letih dan saya akan mudah give up sekarang. Bila menjelaskan benda yang rumit dan kemudian tuan-tuan tak nak dengar, tuan-tuan lebih banyak nak bertanya. Jadi saya akan letih, lepas tu saya akan berhenti, saya teringat lebih baik saya tidur. So menjelaskan benda-benda begini kepada tuan-tuan dan kemudian tuan-tuan trigger dengan mengata siapa pula bersama Iran. Kan saya sedang bercerita ni adalah kisah yang dah lengkap tapi tuan-tuan tak mendengar. Letih tuan untuk mengumpulkan semua fakta dan menyusunkan dalam bentuk yang mudah untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan tak faham. Dia dah ajar, dah tutup komen dah pula. Okay, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Banyak pula baru suruh tutup komen, baru masuk betul nak mengajar. Saya ucapkan terima kasih. Cukup lah, saya harap kata saya dah jelaskan. Mana yang faham, fahamlah. Saya tak larat lagi nak meneruskan benda ni. Kan satu, saya letih. Yang kedua, saya nampak tuan-tuan semua saya rasa bukan pendengar yang saya, bukan tidur tak cukup. Rasanya bukan ini pengetahuan yang tuan-tuan cari. Menjadikan tuan-tuan masuk dan bermain-main dengan lebih banyak bertanya daripada nak mengetahui satu perkara. Saya rasa, bukan tak relax. Saya tak ada rasa letih pun. Cuma saya rasa macam elok tak cerita kot hal ni. Sebab bukannya benda minat untuk tuan-tuan. Saya habis kat situ. Saya dah jelas itu je yang ada sekarang dengan harga minyak mencapai 92.27. Dolar USD hari ni. Saya fikir kata akan banyak yang terimpak. Dan saya fikir selepas Pilihan Raya Negeri Sembilan dan semua orang balik ke meja untuk melihat ekonomi Malaysia, banyak perkara yang kemudiannya akan menjadi lebih rumit. Dan saya fikir syarikat-syarikat swasta yang ada sekarang pun telah mempermula bentang pelan layoff. Saya layoff ni adalah pembuangan pekerja, pemungkaran kos. Ada siapa yang akan bawa pelan pengembangan? Bagi tuan-tuan yang bekerja dengan syarikat-syarikat besar ataupun SME yang akan terjejas. Di mana salah satu adalah keupayaan kerajaan untuk meluaskan apa yang dipanggil sebagai rangsangan logistik, juga rangsangan ekonomi domestik juga melemah kerana banyak dana terpaksa dipindahkan bagi mengekalkan subsidi minyak yang saya jangka akan lebih 40 bilion kalau harga minyak melambung $100 USD pada minggu depan dan kemudiannya kekal pada paras-paras 95 purata dolar USD hingga ke hujung tahun ini. Berarti salah satu daripada perkara yang kita nak mula meniaga pun tak guna sebab dia akan menjadikan tak ada guna meniaga ketika permintaan menjadi perlahan. Syarikat-syarikat yang telah meniaga pula akan mulai bertembung dengan daya beli yang kecil dan sebagainya terpaksa ditutup. Dan apabila sebahagian banyak syarikat terpaksa ditutup, ramai orang akan hilang pekerjaan. Sebab tuan-tuan tak harus saja melihat hilang pekerjaan dalam bentuk high profile, iaitu mereka yang bekerja dengan syarikat-syarikat swasta, perbankan yang akan ada layoff. Mereka yang bekerja dalam industri yang saya sebut sekarang gig economy, 60,000 ke 200,000 mereka yang berada dalam gig economy. Tuan-tuan sini pun akan kehilangan pelanggan dan tuan-tuan nak mengadu pun tuan-tuan bukan ada majikan. Maka tuan-tuan akan mati perlahan-lahan dalam apa yang dipanggil sebagai ekonomi tak bermajikan. Jadi mereka yang berada dalam gig economy pun dah boleh rasa keperlahanan pendapatan tuan-tuan yang merudum dengan teruk. Bukan merudum sedikit, 50% ke 70%. Sebahagian daripada mereka yang menjadi pemandu Grab dan juga penghantar makanan. Tuan-tuan pun dah tahu bahawa hari ini pun tuan-tuan dah sukar untuk mengekalkan 50% daripada pendapatan tuan-tuan. Saya tak kata merosot 10%, 20%, 30%, 50% pun tuan-tuan dah tak dapat. Bagi tuan-tuan yang bekerja dalam sektor perniagaan, tuan-tuan sendiri pun dah rasa makanan lagilah besar. Tuan-tuan dapat rasa penyusutan daya beli dalam sektor kalau tuan-tuan berada dalam makanan. Dan kalau tuan-tuan berada dalam sektor perniagaan yang lain, tuan-tuan bekerja hari ini, apa yang tuan-tuan lihat? Wajah majikan tuan-tuan yang sebu dan sebam. Kerana perniagaan menjadi sangat perlahan. Apa yang dibincangkan dalam tempat atau saudara adalah resizing. Mereka tak menggunakan perkataan yang kejam seperti pembuangan pekerja atau retrenchment. Kita ni bila nak resizing? Resizing, pembetulan saiz iaitu mengurangkan pekerja mengikut kemampuan syarikat. Berasaskan saiz duit dan saiz pekerja yang perlu ada. Dan kedua, syarikat-syarikat besar yang nak masuk dan menawarkan pekerjaan baru. Mereka tak akan masuk kan bukan ini masa yang sesuai. Semua syarikat-syarikat Google, Oracle, Meta, Nvidia dan syarikat-syarikat industri daripada Korea yang nak masuk, ini bukan masa sesuai untuk mereka mengeluarkan pelaburan.
Mereka akan menangguhkan pelan pelaburan mereka kerana tak guna melabur sekarang, kerana satu, tunai adalah menyelamatkan perniagaan sedia ada. Tunai tak akan dibawa kepada pelaburan baru bagi menambahkan jumlah pengeluaran ketika permintaan dunia jatuh pada tahap yang rendah. Yang kedua, kalau mereka mulakan sekarang, kos akan menjadi lebih mahal kerana semua barangan dan semua jenis sektor yang nak dilaburkan ini berkait dengan kejatuhan ekonomi dunia dan berkait dengan kos operasi yang meningkat apabila harga minyak melambung tinggi. Jadi inilah titik rumit yang kemudiannya kita susah nak bincang ni, sebab satu adalah benda ni tak dibincangkan di Malaysia. Saya jelaskan untuk tuan-tuan faham, sebab kita tak dibincangkan di Malaysia. Tuan-tuan berada di media sosial pun, tuan-tuan masuk dan tuan-tuan menjadi terperanjat dan menyerang saya dengan soalan-soalan yang kemudian jadi rumit. Dan kemudian tuan-tuan pun tak bincangkan. Banyakkan orang tak akan bercerita bahawa syarikat-syarikat mereka telah mula menunjukkan tanda-tanda kesihatan perniagaan yang teruk. Yang kemungkinan besar syarikat-syarikat ni sedang menuju kepada pembuangan pekerja ataupun resizing, perkataan sihat yang digunakan sekarang. Dan tuan-tuan yang mula menjadi peniaga juga mula merasa dengan terjejas dengan teruk. Ini saya ingatkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Dan salah satu menjadikan untuk tuan-tuan faham adalah ini adalah masa sukar. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan kenapa saya share setiap hari pada tuan-tuan. Geopolitik ni senang je. Kalau kita nak share, kita baca straight je. Cuma saya share dengan concern. Tuan-tuan mesti faham. Tuan-tuan mesti faham bahawa keadaan ini akan terimpak kita semua. Di mana satu saya jelaskan semakin banyak minyak terpaksa disubsidi pada kadar kenaikan dia kalau mencapai 30 ke 35%. Berarti projek yang kerajaan sediakan untuk pembangunan kementerian-kementerian yang menyumbang kepada kontraktor Bumiputera, pembekal Bumiputera, FMB Bumiputera, pengacara Bumiputera terpaksa dipotong semua. Sebab kerajaan akan sustain perkhidmatan dan pembayaran gaji dalam bajet kementerian. Bajet-bajet lain akan ditarik sebab akan dilemparkan ke dalam longgokan subsidi. Dan kalau harga minyak berpanjangan, kita bukan saja akan mengalami beban subsidi minyak yang daripada 16 bilion naik 40 bilion, kita akan lihat sama ada kerajaan akan menanggung beban kenaikan bil elektrik dengan mengekalkan tarif elektrik tanpa dinaikkan kerana rakyat akan marah. Maka kerajaan akan mensubsidikan kepada syarikat IPP yang membekalkan elektrik kepada TNB dan TNB jual kepada kita. TNB sendiri pun tak akan boleh bertahan dan saham dia akan merudum teruk kalau sekiranya dia mengumumkan penggal ke penggal kewangan dia, iaitu suku tahun dia sentiasa mengalami pendapatan keuntungan yang menurun kerana kos minyak dalam bahan bakar pembekalan elektrik menjadi tinggi tapi tarif ke atas pengguna kekal sama. Dan kalau tarif ni dinaikkan, dia akan merumitkan semua keadaan. Kerana industri akan memperlahankan lagi industri dia kerana kos bil elektrik meningkat. Industri akan perlahankan lagi industri. Dahlah permintaan perlahan. Sekarang dibebankan lagi pula dengan kos operasi. Jadi industri ada dua beban. Kurang pembeli dan kos mengeluarkan barangan menjadi rendah. Dan kalau kurang pembeli, kos barangan pula meningkat kerana kenaikan harga minyak, barangan akan menjadi mahal. Dua kali pembeli tak membeli. Satu poket pembeli menjadi kecil, sekarang barangan yang nak dibeli pula menjadi tinggi. Kalau itu barangan pilihan. Bagi barangan wajib, dia juga akan menjejaskan dalam sektor pertanian. Kerana kita juga mengimport beras daripada Thailand, yang di mana industri ini digerakkan juga oleh bahan bakar. Dan kemudian kita juga membeli beras daripada Vietnam, juga digerakkan oleh import yang berasaskan pengangkutan laut, yang kemudiannya harga minyak akan menyebabkan kos import akan menjadi mahal. Jadi semua perkara ini akan mencengkam kita semua. Bagi tuan-tuan yang hidup dalam keadaan sama ada tuan-tuan M40 pun tuan-tuan akan terasa. Itu saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan saya jawab. Dan saya dah jelaskan pada tuan-tuan bahawa dia tidak lagi menjadi pengetahuan am untuk tuan-tuan tahu tentang Asia Barat. Dia menjadi pengetahuan yang wajar diketahui kerana ekonomi ini akan membebankan kita. Dan ini saya ingatkan pada tuan-tuan juga tentang kesan dia di seluruh dunia, di mana kerajaan yang memerintah pun. Daripada import perang Iran ini berlaku, mana-mana kerajaan yang memerintah yang mengadakan pilihan raya. Semua parti-parti mereka tewas, termasuk di United Kingdom. Di United Kingdom ni orang marah ketika perang Gaza, di mana Selat Hormuz, Laut Merah diserang oleh Houthi, menjadikan kapal-kapal yang membawa minyak daripada tanah Arab nak pergi ke Eropah yang memerlukan 14 hari terpaksa mengambil 41 hingga 45 hari pergi menyeberangi lautan Afrika bagi mengelakkan tembakan roket Houthi. Telah menjadikan Rishi Sunak, Perdana Menteri daripada parti konservatif di British, kalah pilihan raya kepada Keir Starmer yang waktu itu memimpin parti buruh. Keir Starmer ni ada 4 tahun penggal dia.
Lepas 2 tahun dia pun tak boleh buat apa-apa kepada ekonomi United Kingdom. Nasib baik bukan pilihan raya besar tapi pilihan raya mayor. Kita anggaplah macam pilihan raya negeri. Semua parti dia tewas. Disapu oleh parti baru pula, Reform Party. Tuan-tuan boleh tengok kesan-kesan ni pada pilihan raya yang juga diadakan di negara-negara Eropah yang lain. Kebanyakan parti yang ada sekarang ni akan kalah kerana rakyat tetap mengharapkan magic dilaksanakan oleh Government of the Day. Government of the Day terikat dengan persekitaran ekonomi dunia yang tidak membantu sebarang proses untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi domestik berjalan dengan baik. Okeylah, saya ambil soalan kalau ada. Kalau tuan-tuan rasa macam tak faham, tuan-tuan ambil bagi faham dulu. Jangan tanya soalan tadi, tuan-tuan tanya harga emas akan naik atau tidak. Tak tanya soalan tu tak perlu. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan dah beli emas dan tuan-tuan dah duduk dalam industri emas dan tuan-tuan dah dengar banyak khidmat nasihat daripada penjual emas. Jadi jangan tanya saya sebab satu, saya cukup pantang tanya sebab saya fikir kata orang yang main emas ni, dia tak datang kat saya. Dia dah reti dah. Nak beli 20 kilo ke 30 kilo emas kan. Sebab dia dah faham tak dia lama. Jadi bila tuan-tuan bertanya, berarti tuan-tuan pun tak ada keupayaan untuk membeli emas dan tuan-tuan pun bukan orang dalam industri beli emas. Kecuali tuan-tuan ni mungkin beli emas untuk pergi Majlis Kenduri dan tayang gelang emas. Kalau tuan-tuan hidup setakat membeli emas untuk bergaya, tak payah tanya harga emas naik atau turun. Tuan-tuan bergayalah dengan emas tu. Nescaya seperti kata Frank Swettenham dalam buku dia ni, dalam bab mengenal orang Melayu. Baik semua sifat orang Melayu. Semua hutang lambat bayar, demi bergaya sanggup berhutang. Hutang lambat bayar, tapi untuk bergaya lambat berhutang. Dia tulis 1895. Kegilaan orang Melayu tu disebut pula sama pada majlis-majlis kenduri. Maka mereka ini akan mengeluarlah barang-barang emas mereka. Sama ada dipinjam atau dihutang. Untuk membolehkan pada majlis-majlis tersebut, mereka kelihatan seperti mempunyai status hidup kerana emas yang dimiliki. Jadi saya tak mau cerita dah benda 130 tahun yang telah ditulis dalam ragam orang Melayu oleh Frank Swettenham. Ada soalan yang lain tak? Saya bukan letih tuan-tuan. Saya berada dalam keadaan sangat serius untuk buat tuan-tuan faham. Kerana saya faham kata saya datang daripada generasi recession 1987. 87 ni recession ketika kilang-kilang ditutup waktu orang Melayu ni pekerja kilang. Bukan orang Bangladesh, bukan orang Nepal, bukan orang Vietnam. Di mana orang Melayu ni keluar berhijrah beramai-ramai daripada kampung halaman. Orang utara pergi ke bahagian Perai. Orang yang berada di bahagian Perak datang ke dalam Sungai Wei, Selangor. Orang-orang Johor pergi ke bahagian wilayah industri di Johor. Siapa yang tahun 87 ni, yang mak ayah dia tahu ni, dia akan cerita. Kilang ditutup, semua balik kampung. Dalam keadaan tak mampu bekerja kilang. Waktu tu orang Melayu ni bergantung pada pekerjaan kilang kerana kita baru sedang meledak memindahkan ekonomi tani kepada ekonomi industri. Kemudian kita dah lalu recession 1998, 700,000 orang hilang pekerjaan. Dan benda ni berjalan selama 3 tahun. Menggeletar siapa-siapa saja yang menjadi manager pada tahun-tahun tersebut dan menstrukturkan mula syarikat. Saya berada di NTV7. Gaji lewat bayar sampai sebulan. 3 minggu kita lewat bayar. Dan kita bukan lalui dia setahun, 3 tahun. Dan kita mengalami perang psikologi dengan penjawat yang bekerja kemudian merasa kecewa kerana syarikat dianggap tidak mengutamakan kesegeraan membayar gaji. Macam mana syarikat nak bayar ketika itu keadaan menjadi sangat susah? Saya dah lalu period tu tuan-tuan. Period di mana kita jadi pengurus, kita suruh orang buat kerja. Tapi orang tak nak buat, kita nak marah pun tak boleh. Kerana mereka menerima gaji yang lewat. Kebajikan mereka banyak ditarik. Sampai 2002 tu barulah pulih. Kemudian 2013, bila bermula meningkatnya kos sara hidup. Kita juga mengalami masalah. Di mana pekerja menanggung beban kerana gaji yang dibayar tak setara dengan beban hidup, kos sara hidup di Kuala Lumpur. Ini menjadikan pengalaman saya sampailah saya berhenti 2019-2020. Masih lagi isu yang sama. Di mana garisan rentan ekonomi ini menjadi subjek yang utama. Okey? Jadi saya boleh faham keadaan yang ada pada tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan alami, apa yang tuan-tuan rasakan. Yang sekarang tuan-tuan mungkin tak ambil berat, terutama yang baru masuk dalam live saya ni yang 40-an, 30-an. Tuan-tuan tak melalui apa yang dipanggil. Sekarang tuan-tuan lalu ni kos sara hidup. Nak lebih tapi tak dapat. Berarti nak tingkatkan kualiti hidup tak dapat. Tuan-tuan belum jatuh lagi satu generasi yang basic quality pun tuan-tuan tak dapat. Berarti pekerjaannya pun tiada. Bayangkanlah itu. Sekarang ni kita dalam fight adalah untuk meningkatkan kualiti hidup.
iaitu kita nak ambil garis tepat RM3,080 sebagai paras garis kemiskinan. Bukan lagi paras yang sekarang kita pakai RM2,060. Kita dalam perjuangan mengatakan rakyat Malaysia ni secara purata isi rumah mestilah memperolehi pendapatan RM3,080 sebagai garis basic. Jadi kita sedang nak pergi, tapi kalaulah collapse ekonomi ni dan kemudiannya tak semua pun sebahagian besar daripada kita kehilangan pekerjaan, dia adalah masih lagi satu beban besar yang perlu ditanggung, sebab yang akan hilang pekerjaan ni adalah mereka datang dalam sektor besar, profesional kan. Saya bagi oil and gas, perbankan kalau mereka nak kecilkan ke operasi bagi mengekalkan margin keuntungan. Tuan-tuan tak boleh pergi kerja, tuan-tuan hilang kerja dekat syarikat S, tak boleh minta dekat syarikat minyak B, syarikat minyak P, kerana industrinya sama-sama. Okay. Kemudian kalau tuan-tuan bekerja dalam perbankan, tuan-tuan hilang daripada bank A, tuan-tuan tak boleh minta pada bank B, kerana perbankan juga serentak mengeluarkan semua orang daripada industrinya, bukan daripada syarikat, daripada industrinya. Kemudian saya jelaskan juga pada tuan-tuan yang berada dalam sektor pelancongan, yang mana selama ni satu taklah susah untuk orang yang berada dalam sektor pelancongan, termasuk mereka yang menguruskan jemaah umrah. Siapa ramai yang duduk dalam jemaah umrah? Tuan-tuan pun dah tahu penyusutan bukan 50%, penyusutan lebih daripada 50%. Okey, dan kemudian tuan-tuan akan dapat lihat mereka yang bekerja dalam sektor industri perhotelan. Tuan-tuan bukan cerita hotel yang berada di tengah-tengah tempat yang tak ada daya maju. Hotel yang berada di Kuala Lumpur, apa kesan dia? Hotel yang berada di Pulau Pinang, Bandar Pelancongan. Hotel berada di Langkawi, lagilah. Hotel-hotel di Langkawi ni akan buat retrenchment besar-besaran sekarang. Kerana satu adalah peralihan pengunjung untuk tidak lagi ke Langkawi kerana pergi ke selatan Thailand. Dan yang kedua adalah kerana kos operasi yang sangat tinggi serta Langkawi tidak menunjukkan dinamik untuk menerima pelancongan baru. Insurans pun sama, tuan-tuan tak akan dapat pembeli baru. Tuan-tuan akan kehilangan pembeli insurans ada. Nak dapatkan pembeli mungkin belian baru 2. Tapi tuan-tuan akan kehilangan 6-7 pelanggan sedia ada. Kerana mereka terpaksa menarik insurans sebagai option untuk mengekalkan cash mereka bagi survival. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Untuk tuan-tuan faham dan tidaklah tuan-tuan main-main bila masuk dalam live. Dan kemudian yang menganggap kita sedang bercakap isu kononnya orang bagus-bagus je akan dengar. Tidak, dia akan kena pada kita orang yang tak bagus-bagus ni. Yang kemudiannya akan melepet jatuh lebih teruk. Kerana satu adalah dahlah tak bagus. Kita bengap pula, tak faham apa yang sedang melanda dan sedang berada di sekitar kita. Saya cuba ingatkan pada anak muda yang ada sekarang. Iaitu satu adalah berhati-hati kerana kamu tidak memiliki banyak pengalaman menengani kejutan apa yang dipanggil sekiranya ekonomi ni collapse secara pantas. Pantas ni maksudnya apa? Dalam tempoh 6 bulan tu dah kira pantas. 6 bulan kamu tak menjangka bahawa pertama kamu akan berada dalam senarai orang yang akan dibuang kerja. Kemudian kamu tiada pekerjaan. Kamu nak minta balik pekerjaan, pengalaman kamu setakat 4-5 tahun tu tidak dihargai orang kerana saya bagi tahu kalau setiap kali buang kerja, kita tak tambah pekerja. Ini dah lama dah. 2013 dah berlaku di Malaysia. Buang pekerja, tak tambah pekerja. Bidang kerja yang orang yang kita buang tu diganti oleh pekerja yang dah bekerja. Dipanggil absorb. Bagi membolehkan pekerjaan yang sama berjalan, tetapi jumlah orang yang menjalankannya sedikit, dia boleh dibuat. Dia boleh dibuat. Dipanggil sebagai menyerapkan tanggungjawab mereka yang kehilangan, yang kita hilangkan daripada syarikat. Sama ada dia top management sampailah dia low management. Dia diabsorb masuk. Bagi membolehkan, saya pernah operate satu syarikat dengan 280 orang. Tinggal 170 orang. Iaitu buang 70 orang tak ada kesan. 240 orang tinggal 170. Buang 70 orang pekerja, tak ada kesan. Serap cantik je. Pekerjaan tu berjalan macam biasa. Menjadikan tuan-tuan harus ingat, dengan satu adalah teknologi boleh mengambil alih. Yang kedua adalah kedudukan tuan-tuan. Bagi syarikat-syarikat yang nak beroperasi, dia senangnya kalau dia tak mampu, apa yang dia boleh buat untuk tuan-tuan? Adalah mengeluarkan tuan-tuan daripada bidang pekerjaan tuan-tuan. Bila tuan-tuan keluar daripada satu syarikat yang tak mampu dalam game plan yang sama, pengalaman tuan-tuan katalah 7 tahun, 8 tahun dalam perbankan. Tuan-tuan nak pergi bank lain juga mengalami masalah yang sama. Tuan-tuan bekerja dalam oil and gas. Sama je, berapa ramai orang yang kehilangan layout daripada oil and gas sekarang. Apa yang mereka buat? Mereka nak pergi pada bidang sama, tak boleh. Mereka terpaksa cari bidang baru. Tapi kalau dah 10 tahun kemahiran tuan-tuan dalam oil and gas, 10 tahun kemahiran tuan-tuan dalam perbankan, 10 tahun kemahiran tuan-tuan adalah dalam sektor perkapalan. 10 tahun kemahiran tuan-tuan adalah dalam sektor kejuruteraan. 10 tahun pengalaman tuan-tuan adalah dalam sektor pengurusan. 10 tahun pengalaman tuan-tuan adalah dalam HR. Kalau tuan-tuan hilang pekerjaan, tuan-tuan tak akan dapat balik pekerjaan tersebut. Dan berapa ramai orang yang boleh balik dan bekerja bersendiri?
Berapa ramai orang boleh berniaga? Saya bagi tahu pada tuan-tuan, setiap satu orang yang tuan-tuan nampak berjaya sebagai peniaga, ada 100 orang yang gagal. Kerana semua orang datang bukan dengan kemahiran berniaga. Dia datang dengan dia adalah engineer yang nak berniaga. Dia adalah bankers yang nak berniaga. Dia adalah accountant yang nak berniaga. Berniaga ni bukan tentang kira duit. Dia mesti ada satu adalah kebolehan menjual. Yang kedua adalah kebolehan mengurus. Yang ketiga adalah rantaian network. Network tuan-tuan dari segi barangan. Yang keempat adalah kawalan modal. Jadi ramai orang ingat dia boleh menjadi peniaga. Saya ingat ni senang ya tuan-tuan. Pasal tahun 1998. Waktu tu undang-undang ketat nak buang pekerja ni ketat. Jadi banyak kan orang retrench dapat VSS 6 bulan gaji. Sekarang dah tak banyak VSS bagi syarikat kecil, dia buang macam tu je. Kalau oil and gas tuan-tuan mungkin boleh dapat VSS. Dan kalau tuan-tuan pekerja kontrak lagi lah. Tuan-tuan tak dapat apa pun. Kontrak tuan-tuan 60 hari adalah exit door. Tuan-tuan kerja setahun, tuan-tuan kerja 2 tahun. Masuk tahun ketiga je, bulan ke-10 syarikat bagi tahu tak renew pekerjaan tuan-tuan. Dah menggelabah 2 bulan tinggal lah nak cari kerja baru. Dan ini adalah implikasi yang tuan-tuan mesti faham. Kerana dia berlaku berkali-kali. Cuma di Malaysia, kerana membincangkan perkara-perkara yang bersifat memeningkan kepala, orang tak nak. Orang rela pening kepala ketika dia berlaku. Sebab budaya kita adalah tak nak pening kepala sebelum dia berlaku. Sebab dia kata nanti 2 kali pening kepala. Menjadikan kesiapsiagaan dan keboleupayaan kita menangani apa yang dipanggil sebagai keputusan-keputusan yang sangat mengejutkan apabila ekonomi menunjukkan tanda-tanda penjunaman. Tuan-tuan tak akan dapat mengawal apa yang tuan-tuan miliki. Sebab itu saya bagi tahu pada tuan-tuan. Dalam satu kes, saya naik Grab. Waktu itu saya ada kolom di Malaysia Insight menulis tentang dunia pemandu Grab. Pemandu Grab saya ni pilot, dihentikan kerja pada tahun 2018. Dia dihentikan kerja, dia jadi pilot. Dan daripada pilot, sebab dia sekarang ni dicutikan tanpa gaji. Belum buang lagi, tapi dia tak mungkinlah syarikat penerbangan panggil balik kerana tekanan recession pada waktu tu sangat kuat untuk sektor penerbangan. Selepas COVID ni, syarikat penerbangan tak boleh pulih dengan cepat. Dia pergi interview. Kesilapan dia adalah pada borang interview dia. Dia letakkan pengalaman dia pilot untuk meminta jawatan di DBKL sebagai pegawai direktorat. Dia tak dapat jawatan tu bukan kerana dia tak ada skill, tuan-tuan. Orang sepatutnya ambil dia. Dia pilot, dia ada communication background yang bagus, attitude yang bagus. Tapi orang tak ambil sebab kebiasaan gaji belasan ribu kepada gaji yang sekitar 4,000. Orang tak akan ambil kerana orang kata it's not bear the cost. Orang ni mungkin kerja sekejap berhenti sebab dia dah kerja pilot dulu gaji dia belas ribu. Berarti tuan-tuan dengan niat yang jelas menerima hakikat. Tuan-tuan nak menukar kehidupan tuan-tuan pun tak boleh. Overqualified dia panggil. Overqualified. Jadi saya lalu banyak, terutama pada tahun 2013, kawan-kawan saya hilang syarikat kerja daripada syarikat besar lah, daripada Astro dan Media Prima. Mereka hubungi saya di NTV7, di TV Alitra. Nak minta kerja, bagilah kerja apa-apa pun nak. Kawan-kawan baik. Saya nak bagi apa jawatan kerja yang ada pun. Ada jawatan kurang 3,000. Mereka ni ketika berhenti gaji dah 10,000, 12,000. Mereka ada komitmen rumah, mereka ada komitmen keluarga. Kalau mereka masuk ke dalam tempat saya bekerja, hanya untuk dapatkan kerja. Saya tahu dia hanya akan menjadikan batu loncatan satu, sementara nak tunggu dapat kerja lain. Yang kedua, mereka tak boleh bekerja dalam keadaan aman kerana overhead mereka adalah 3 kali ganda daripada gaji bulanan yang mereka perolehi. Jadi kita tak ambil, kita panggil sebab kita fahamlah trend ni. Jadi saya ingatkan pada tuan-tuan, kawan pun tak boleh bantu tuan-tuan. Pada waktu tu kawan tuan-tuan CEO pun dia tak angkat panggilan pun tuan-tuan. Kawan tuan-tuan masih lagi GM HR ke dalam syarikat-syarikat saya, dia tak akan angkat. Saya lalui zaman tu tuan-tuan. Bila pembuangan pekerja VSS dan MSS besar-besaran di syarikat media yang lain. Kawan-kawan mesej pun saya tak reply. Saya tak ada nak buat apa pun. Sebab walaupun saya ada kuasa untuk membawa orang bekerja. Tapi dia bukanlah boleh menggunakan kuasa sesuka hati kerana itu bukan syarikat kita. Jadi saya dah lalu dah. Mesej-mesej panjang, mesej-mesej yang sangat menyedihkan. Tak larat kita nak baca lah, kita sidai lah. Kerana kita faham bila berlaku pembuangan serentak, rakan-rakan pun datang serentak. Kerana semua mengalami titik panik ketika mereka tak menjangka mereka berada dalam senarai. Dia kalau VSS okey lagi, MSS. Kalau tuan-tuan berdapatan gaji tinggi kan, dia orang kata dekat VSS orang tak bagi kat tuan-tuan sebab syarikat akan menanggung rugi. Syarikat tawar ke MMS ketika kali dengan setengah bulan gaji. Kali dengan setengah bulan gaji. Kalau tuan-tuan ambil BSS, dia kena kali dengan 1 bulan atau 1 bulan setengah gaji. Oh, syarikat kata akan simpan tuan-tuan. Tuan-tuan pekerja cemerlang. Dia settle dulu yang anak-anak ikan ni, keluarkan dulu anak ikan dengan satu amount. Kemudian bapa ikan ni yang mana gaji-gaji besar, oh dia kata last kali tuan-tuan kena ambil mature.
Syarikat dah tak perlukan, kalau kau kerja kau ada 3 bulan lagi. Kalau kau nak, kau ambil dah 3 suku gaji, setengah bulan gaji. Ramai. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham bahawa peristiwa-peristiwa ni akan berulang sebab dia dah berlaku dalam tahun 98, dia berlaku dalam tahun 2005, 2008 waktu kita ada subprima konflik, dan 2013 bawa sampai 2019 sebelum saya meninggalkan sektor korporat ni. Dia berulang-ulang setiap tahun. Dan sekarang kerana ada tekanan ekonomi yang tak menentu, potensi dia untuk berulang lagi adalah tinggi. Dan tak ada keajaiban yang boleh dilakukan oleh mana-mana kerajaan. Keputusan politik tuan-tuan boleh buat. Tapi mana-mana keputusan politik yang ada di negara kita tak boleh mengubah persekitaran ekonomi dunia. Ini yang menghukum banyak kerajaan-kerajaan yang jatuh di negara-negara barat adalah kerana rakyat marah, kerana rakyat mengharapkan satu keajaiban berlaku. Tak ada. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Dia VSS MMS ni kita bercakap dengan syarikat yang standard. 2,000 syarikat dan juga anak-anak syarikat mereka yang listed di bursa saham. Tapi 10 juta lebih orang yang bekerja di Malaysia. Di Malaysia ni government servant 1.6 juta. Selamatlah mereka kecuali kalau mereka ni berada dalam ski kontrak. Mungkin ditamatkan. Kemudian adalah 3-4 juta yang bekerja dengan syarikat-syarikat besar yang mungkin diikat oleh undang-undang buruh. Tapi berbelah juta lagi yang bekerja dengan syarikat-syarikat yang kecil ni, yang dia boleh collect bila masa, nak bawa pergi aduan dekat buruh pun dia pun tak ada akaun yang lengkap untuk mengatakan pada buruh dia sanggup bayar. Maka ini yang ramai. Sebab tu saya jelaskan, bukan kita bercakap tentang kumpulan profesional kelas A yang bekerja dengan syarikat listed company. Syarikat-syarikat ni masih beroperasi, establish, kita boleh saman di mahkamah buruh kerana mereka masih ada. Saya cerita dengan syarikat yang dia gulung sekali. Ataupun kalau dia tak gulung tu pun, dia pergi Jabatan Buruh pun dia cakap dah, dia tak boleh bayar. Ini pendapatan dia. Dia yang buang 10 orang, yang buang 15, 10 orang buang 15. Kita ada 140,000 syarikat SME di Malaysia. Tuan-tuan boleh bayang. Pembuangan-pembuangan ni yang menjadikan kemudian orang kehilangan kerja dalam kumpulan minoriti yang suara mereka tidak didengari. Kita dengar lah orang protes kan, kumpulan profesional duk protes, Petronas layout orang. Marah, Petronas tidak lagi melindungi pekerja dia. Petronas syarikat besar tak sepatut buang orang. Inilah suara yang kita dengar kerana mereka bekerja di Petronas, kasta mereka tinggi. Kononnya. Tapi bagi orang yang kehilangan pekerjaan di syarikat-syarikat kecil yang tak mampu membayar, yang berada dalam kasta tak glamour ni, lagi besar saiz dia daripada mereka yang berada dalam syarikat-syarikat kasta glamour. Tetap kena. Dan kita tidak membincangkannya kerana suara mereka tak didengar. Dan membincangkan hal mereka dianggap tidak glamour. Jadi tuan-tuan yang kehilangan pekerjaan dalam syarikat-syarikat SME yang ada sekarang, tuan-tuan nak mengadu pun tak ada apa. Syarikat tuan-tuan 50 orang. Bos kecil kan buang 20. Syarikat ni tuan-tuan yang jadi salesman insurans, jadi salesman kereta. Siapa yang melindungi tuan-tuan? Tak ada siapa yang melindungi tuan-tuan. Tuan-tuan berhenti sendiri. Gaji basic tuan-tuan 1,000 lebih. Tuan-tuan harap allowance, tuan-tuan harap apa? Lepas tu tuan-tuan sendiri tak boleh jual kereta pada jumlah yang disasarkan oleh syarikat. Dan tuan-tuan sendiri tahu, kalau tuan-tuan tak boleh jumlahkan yang disasar oleh syarikat, untuk diri tuan-tuan pun tak boleh hidup komisen dia. Syarikat lagi lah menyampah nak bayar gaji pokok. Maka tuan-tuan pun sedar, tak ada siapa yang perlu disalahkan ketika permintaan kepada industri menjadi sangat pelan. Tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan jadi ejen insurans. Yang mana pertumbuhan pembeli baru tak ada. Pembeli lama makin kurang. Ataupun dia mengecilkan saiz insurans dia. Komisen tuan-tuan menjadi begitu kecil. Tuan-tuan nak buat kerja apa? Inilah pekerjaan yang tuan-tuan buat selama 5 tahun. Yang menjadikan kerjaya tuan-tuan. 10 tahun kerjaya tuan-tuan. 15 tahun tuan-tuan dah jadi manager. Tuan-tuan pun duduk di atas meja. Dengan melihatkan 15, 20, 50 pasukan yang berada di bawah tuan-tuan tidak lagi berdaya saing. Tuan-tuan pun mula tekan. Mereka ni memerlukan semangat. Mereka memerlukan motivasi. Tak. Bukan soal semangat dan motivasi. Dulu tuan-tuan main golf seminggu 3 kali. 4 hari datang office. Mana sale? Bila jatuh je, tuan-tuan yang sepatutnya main golf yang diberi motivasi untuk berhenti golf, tuan-tuan mula mengatakan pekerja bawahan yang memerlukan motivasi. Ketika ekonomi okey, tak ada pula tuan-tuan fikir mereka perlu motivasi. Tuan-tuan pergi pukul bola golf je. Bila patah balik je, tuan-tuan pangkat besar pun buatlah meeting antara manager. Kaki tangan bawahan ni memerlukan motivasi, dia orang tak perform lah. Tak ada, dia adalah market yang tak perform. Generic ekonomi, suasana ekonomi yang real ekonomi tu yang tak perform untuk membolehkan berlaku peningkatan jualan. Saya melihat syarikat besar Astro. Saya adalah pioneer menubuhkan Astro. Dan kemudian saya pernah jadi CEO anak syarikat Astro. Syarikat ni naik dengan saya menjadi antara pertama masuk. Ketika Astro belum ada bangunan sekarang. Masih menumpang di Wisma Boston.
startup group. Saya ni adalah kumpulan pioneer masuk. Saya melihat syarikat ni naik dan sebelum saya mati, syarikat ni jatuh menjunam. Menjatuh menjunam. Saya bagi tahu pada tuan-tuan itu satu contoh. Naik dan menjadi satu syarikat yang menguasai keuntungan bersih 750 juta setahun daripada berbilion. Dengan waktu tu kuasa langganan yang ada daripada isi rumah di Malaysia ni 7.2 juta waktu mereka memuncak. Sekarang 8 juta lebih. 7.2 juta. Hampir 3 juta isi rumah adalah pelanggan. Dan sampai hari ini tuan-tuan tak ada tahu dah apa nasib dia. Dia pun dalam proses nak menjual syarikat dia tapi tak ada orang pun nak beli. Satu syarikat yang depan mata saya lihat mereka memuncak pada tahun 2003 dan masuk 2015 dah ada titik turun. Menjadikan competition dan juga apa yang saya kata saya lihat ni adalah satu perkara yang tuan-tuan mesti faham.